Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Welcome back to my channel Ahmad Bobo TV. Tapi sebelum tu saya nak minta anda semua yang tengok video ni minta tolong like, komen, share dan kalau boleh saya minta jasa baik anda untuk subscribe. Sekarang kita punya subscriber dah 800 macam tu. Saya teringin sangat nak dapat subscriber sampai 1000. Sebab saya nak tahu macam mana rasa dia bila dapat subscriber tu sampai 1000. Ni anak aku dah main ketuk-ketuk dah. Aisyah, okey, hai. Alright, so jangan lupa subscribe. So hari ni kita punya activity. Subscribe. Okey, dah subscribe. Subscribe terus ada orang cantik-cantik dia makan kek. Sudah. Okay, so hari ni program kita ada ride runcit-runcit. Bukan ride lah. TTS. Ya, anak-anak abah ni. Sabar sekejap Ya, sekejap. Ya. Kenapa? Sekejap. Okay, so kita ada lepak-lepak, ngeteh-ngeteh, geng-geng Zontes Penawar, geng-geng Zontes Desaru. So, kita akan jumpa dengan diorang dekat kedai Wali Chapati. Dan untuk pengetahuan korang, balik daripada Cameron tu, ni baru basuh. Ni baru nampak motor lah. Okay? So, guys, enjoy. Dan jangan lupa untuk apa? Sub apa? Like and subscribe. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Kita nak gerak sebab janji pukul 8.30, sekarang 8.35. Biasalah Melayu kan. So ni kita ada video on board. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik. First of all, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita nak gerak. Saya nak tanya, okey tak pemandangan? Okey tak? Korang punya point of view korang cantik tak? Okey tak? Boleh nampak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so ini adalah pemandangan Zontes 368G bila waktu malam. Dia ada lampu-lampu sini, kan. Saya rasa ramai YouTuber, content creator sama ada dekat platform hitam, ada platform biru, YouTube, TikTok, IG, Facebook, semua orang dia dah cerita dah apa kelebihan, apa kekurangan, macam mana riding position, macam mana apa semua dah cerita dah pasal Zontes. Tapi aku pun tak naklah ketinggalan. Aku pun teringin juga nak cerita mengikut pandangan aku. So apa yang best, apa yang tak best, aku akan cerita dengan korang. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu, aku tinggal dekat area Desaru. Ni Bandar Penawar sebenarnya. Desaru kat ujung-ujung sana. Nanti ada masa, ada rezeki, aku akan bawa korang jalan-jalan Desaru. Desaru Bike Week tu apa semua. Situlah. Tapi yang sekarang ni kita nak pergi area Bandar Penawar. Kita nak minum-minum, nak lepak-lepak, dan kita nak tengok siapa yang ada. So jom enjoy. Nanti aku akan cerita apa benda ni satu persatu. Kod lah kalau kata ada yang nak tahu kan. Aku cerita je lah. Kalau korang tak nak tahu, korang boleh skip dulu, tekan 2-3 kali. Tapi jangan lupa untuk subscribe. Tolong please sangat-sangat. Aku nak minta sangat korang untuk subscribe aku punya channel. Aku nak dapatkan 1000 subscriber. Alright. Baik, alang-alang dah cerita. Alang-alang nak bercerita pasal Zontes. Sebelum tu aku nak cerita pasal papan pemuka. Papan pemuka inilah screen ni kalau korang nampak ni RPM dan ni dia punya kilometer. Lepas tu ni ada dia punya mod. Kalau korang perasan kat sini mod dia E, betul. Dan ni button dia. Ni button dia. Button dia. Bila kau tekan ni, dia akan tukar jadi S Sport Mod. Itu je lah. Tapi bagi aku yang bawa ni, aku tak rasa ketara sangat pun. Ni pasal ramai-ramai. Aku tak rasa ketara sangat pun.
apa nama dia punya perbezaan. Entahlah, mungkin tak tahulah, tapi aku rasa macam sikit sangat rasa dia. Tak tahu, sama je lebih kurang. Tapi aku nak cerita pasal minyak. Kalau korang perasan kat sini, kalau penuh, kalau minyak ni penuh, kalau minyak ni penuh sampai atas, fuel range dia 400 something, 463, 46 berapa macam itulah. So dia punya fuel range dia ada 400 lebih. Dan ini bila tinggal 2 bar dia tinggal 100. Bagi aku dia tak accurate, dia tak real time. Dia tak tally betul-betul lah. Okay. Tapi masih lagi jimat. Kau boleh nyak daripada Desaru ni. Aku pernah nyak sampai air keruh, tak ada isi maksudnya isi dekat Desaru, kat Petronas ni, terus sampai air keruh. Lebih kurang dalam 200 km, 200 lebih, 300 macam gitulah lebih kurang. So dia sampai je sebenarnya, tak ada isu pun, boleh je kan. Cuma tinggal lagi kita yakin ke tak yakin lah. Dan aku tak pernah pun nak try sampai dia kelip-kelip ke baru nak isi, tak adalah. So boleh isi-isi je lah. Dan ini temperature dia, right? Temperature dia 81 sekarang. Kalau kau bawa slow, temperature dia cepat naik. Temperature dia cepat naik. Ini yang apa nama screen ni, tak silap aku dia punya tema dia adventure. Ni kenapa ni pula ni? Kenapa ni? Macam-macam hal lah. Macam-macam hal. Right, temperature dia cepat naik. Yang ini kalau yang adventure punya, kalau kau tengok dekat sport punya tema dia, dan juga benda-benda lain, dia akan lain lah. Okay. So dia ada battery, temperature dan juga fuel range untuk yang pertama. Yang kedua, dia ada trip 847, average 47 dengan average kilometer 44.2. Dan ini dia punya PSI, dia punya TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Susah betul lah. Okay, jom bismillah. Lama aku bebel. So tapi yang best dia kat sini dia ada lampu. Bila kau tekan ni kan, dia lampu putih, dia lampu kuning. Lampu bagi aku dah cukup terang lah. Kau tengok tu, terang sebenarnya. Right, so dah, jom enjoy. Tengok, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai sport. Kita tengok untuk jalan yang pendek ni berapa dia punya kelajuan dia. Cakap pasal kelajuan, aku tak rasa zone test ni laju. I expect yang dah fikir dulu lagi laju lah. Lampu terang lampu sangat terang. Kalau bawa laju, ni belok macam ni pun dia ada rasa geli-geli dia. So kalau cakap tak ada geli langsung, bohong lah. Ni kita sembang borak-borak macam gitu je. Tak ada aku nak selindung, nak muji-muji ke apa, tidak lah. Sebab aku beli, bukannya aku dapat free motor ni. So jom kita tengok siapa yang ada. Tak tahulah siapa ada. Biasa aku yang paling awal lah. Betul lah tu. Alright, seorang dah sampai. Dia dah sampai J92. Kalau kau perasan, kalau kat Johor dia ada nombor. Macam aku J180 Jibo, dia J92. Okay, kejap lagi kita tanya nama dia siapa. Dola basikal. Baiklah. Tadi gimana tadi? CVT. CVT. Ini dia pelakon utama kita. Pelakon Cameron Highland ni. Perpaduan sejagat. Tengok apa dia ambil tu. Dia ambil air. Waalaikumsalam. Okey, baik. Baik saya. Bang sihat? Baik. Dengar kata tadi setting motor apa? Wah, kena barai siap. Ya. Ada cerita selanjutnya. Tunggu lepas. Lama tak jumpa dia Daripada raya nak ke raya Daripada puasa nak ke raya baru jumpa balik Dahsyat lah. Motor dah laju, duit laju, motor laju. Balik Cameron tukar tayar itu hari pun tak habis pening lagi. Tambah lagi bikin lagi. Lagi RM1. Lagi RM1 RM1,000. Lagi RM1,000.
Dahsyat. Besok dia nak pergi setting lagi tu. Lain Kejap lagi kita nak pergi pasang apa sir? Couple CarPlay. ke kan? Ni pomen dia Android player Mohawk. Dia kata nak pasang Mohawk. Iyalah Mohawk. Dah macam Harley Davidson dah. Ada lagu semua. So ni dia punya pomen $. Nanti tinggal pasal Nintendo. Itu baik kan Nintendo kan. Nanti aku tunjuk. Ini baru keluar ni. Melati kan dia. Ini motor dah lama keluar. Orang baru jumpa. Bila tanya macam mana hari ni kau boleh ada? Bini tak ada. Bini balik kampung. Pandai nak keluar punya pasal hantar bini balik kampung. Tu dia nyak macam tu. Macam ni Tengok apa pendapat korang biru Samco ni? Biru Samco ke biru sampah? Tinggi sempah. So ada 5 biji. Sekejap lagi kita nak pergi setting dyno apa semua. Siap-siap sebelum dyno kita bedal ni dulu. Salam. Habis dah. Baik siapa nama kau? Saya Yap. Ya mantap Yap. Itu lah sana. Okay, so semua dah on the bike. So ini V2. V2 ni Sir nak pasang barang. Ni Dola, Arif. So kita nak pergi ke satu tempat dulu. Lepas tu pasang barang. Lepas tu baru kita tengok macam mana. Right, jom bismillah. Kita nak ke tempat yang lebih terang. Sebuah cinta dan harapan. Guys, first of all, I would like to ask you all to subscribe my channel. This one is Arif. You can see the motorcycle is... Oh, nasib baik dapat ekor tu. Lain macam si Arif ni. Ni Yap. Motor baru. Oh, Yap. V2. Wah, mantap Yap. Sir $. Mana sir? Alright, kita nak tengok yang V2 punya. So dia start pakai ni. Ni kalau handphone Nokia boleh tak boleh? Nokia tak boleh. Nokia tak boleh. Sony Ericsson ke? Dia boleh unlock pakai ni je. Nampak? Biasa kalau kunci orang rumah pegang, ada handphone boleh jalan lagi motor. Nampak? Okay, so ni dia punya meter. Meter dia. Okay, cuba tunjuk. Dia ada berapa tema? Ada Disneyland punya ke apa? Kau tahu. Kejap. Mana tayar lu purple ni? Tahulah memang. Cuba. Nampak tak? Tak nampak ah. Nasib korang ah. Ada sini. Okay. Ni. Okay. Mile dengan tu. Ni tema dia. Okay. Okay. Oh, sama macam V1 lah. Tapi dia ada ni. T apa? Bukan. T tak tahu sebab itu dia. Oh, T tak tahu. T tak tahu. Kelakor lah ni. Kelakor. Belum habis tadi lagi. Okay, cuba. Ha? Bukan, traction control bawah. Ini dia punya sport mode. Oh, sport mode. Touring. Touring. Ya betul. Touring. Ingat nanti tak tahu. Yang ni pun ada tak? Ha? Touring. Okey. Awak yang biasa mana? Yang biasa mana? Biasa memang pakai ni. Okey, cuba pakai. Lepas tu macam mana? Ni S, side. Makan minyak. Ni untuk tukar mod dia. Oh, ada 3 kan? 3. Tak tukar? Dia kena Ni hidup. bawa kot. Okey, ni touring. Ni mod dia. Button mod dia. Oh, dia punya ni lagi simple daripada kita merah. Dia nanti ni sport mode. Oh, T dengan sport mode dia lah. Touring dengan sport mode. Okey. Kilometer baru 177. Betul tak gerak tu? Kedai lagi. Dan dia punya exhaust, korang nampak exhaust dia lain daripada V1. Bawah seat boleh buka.
banyak kita minta ni, banyak kita minta ni. Boleh. Ni tak keluar lagi, mana betul-betul baru. Betul-betul baru. Betul. Sama. Ni yang kecil sikit ni sebab ni yang mengganggu kalau nak taruh Ni kalau helmet steng tu boleh. Sebab itu try kan. helmet steng boleh. Kalau helmet tu helmet Helmet ni mengganggu. dia tak ngam dia. Tak boleh tak boleh tutup Oh okey. Mana ni kalau kat sini lah. So dia punya compartment lagi kecil lah. Dan dia punya seat betul. Kalau ikut pada ukur tangan kita tadi nampak lagi kecil sikit. Tapi tak apalah, yang penting ada zone test. Lampu, cuba hidupkan. Banyak minta ah. Review. Okey. Dia terus on. Ke ada matikan dia? Dia ada. Dia Dia sekali memang penting je. Oh, okey faham. Ni seat. Ni lampu. Bila kita tekan ni dia akan ada Lama sini. lampu tinggi dia. Ni lampu tinggi dia. Ya. Itu dam. Tolak. Lain pula gaya dia. Tolak ke depan. Tolak ke depan lampu tinggi. Kalau macam ni tak, lampu rendah. Kalau ni nak dam orang, ada roadblock kata dia. Ni double signal. Ni auto cruise ni. Kena 50 ke atas baru. Ada 50 dulu. Tak pernah cuba gitu. Mana kena jalan lagi lah. Try auto cruise. Tak nak. Takut. Nampak. Lepas ni saya tengok movie kat motor lah. Cerita Korea, Phantom Lawyer. Best cerita tu. Cantik, balik nak tengok. Tapi itu padam hidup. Sebab motor awak skuter. Itu keluar gambar superbike tu. Takut tak support lah ni pakai USB. Dia pakai apa? Tak guna direct. Yang ni, yang brand ni. Link yang hang bagi tu. Tu lah, tapi sampai yang ni ya. Aku sama dengan Haji tu. Lupakanlah semua kenangan yang bisa buat kau bersedih. Sampai di sini saja cinta yang dipertahankan. Anggaplah ini suratan satu perpisahan. Maafkan andainya hatimu